أزواجه وإلى أصحابه وإلى التابعين وإلى التابعين إلى آبائنا وأمهاتنا وإلى المسلمين والمسلمات الترمذي رحمه الله تعالى، وخصوصا إلى الشيخنا شيخ زكريا كندهلوي رحمه الله تعالى، وعلى نيتنا يا الله كل هجاتنا يا الله بسير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الأنوار وسير الأسرار ترياك الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضاله. فقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا به وبعلومه وبأسراره وببركته وبسنده في الدارين آمين. آمين إلى أنقل. Hadis ke-7 surat 10 baca matan dulu. وبه عليه قال حدثنا سفيان ابن وكيع قال حدثنا جميع بن أمير بن عبد الرحمن العنجلي إملاء علينا من كتابه قال أخبرني رجل من بني تميم من والد أبي هالة زوج خديجة رضي الله تعالى عنها وعليها السلام يكنى وفي رواية يكانا ada dua يكانا أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه عليه السلام قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به فقال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم هامة رجل الشعر إن انفرقت عقيقته فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره أظهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ في غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أقنى عرنين له نور يعلوه يحسبه أشم من لم tambah lam tu ada sabdu. Kalau tajwid nun mati bertemu lam idgham bila gunnah. Kalau idgham bila gunnah nun mati bertemu dengan lam dan ra dua huruf. Maka kalau biasa di resam Usmani ada sabdu. Kita baca malam
Tu kalau dalam tajwid lah. Tapi dalam lughah dia memang begitu Man lam yata'ammalhu asyamma kathal lihyati sahlal khaddaini. Khaddaini khatu bari atas, khaddaini badi'al fami au fami. Boleh baca dulu. Fami dengan tasydid sabdu. Fami begitu. Ataupun fami. Gitu. Dapat Muflajal asnani daqiqal masrubah. Dua riwayat. Daqiqa, daqiqu. Dulu boleh baca. Daqiqa bari atas, daqiqu. Daqiqu bari depan. Ustaz ada dua ya. Sanad bacaannya ada dua. Daqiqal masrubah atau daqiqul masrubah. Ka'anna unuqahu jidul dumyatin fi safa'il fiddah. Kita berhenti dekat itu. Ka'anna unuqahu jidu dumyatin fi safa'il fiddati mu'tadilal khalaqa. Kita berhenti dekat fiddah. Kalau dalam mata pergi sebelah surat 11. Perenggan yang ketiga. Perenggan yang ketiga. Ni dah habis dah ni Dah habis dah pembahasan ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai wajah yang jernih, berdaya dan dahinya luas. Alis kening yang halus terpisah di tengah. Ada satu urat di antara keduanya yang akan timbul apabila beliau murka, yakni baginda sallallahu alaihi wasallam marah. Lagi terjemahan yang tepat, murka. Hidungnya mancung, ada nur dan berkilau. Semua dah bahas dah ni. Sekilas pandang orang sangka hidung beliau yang besar, tetapi apabila dilihat dengan cermat, silauan nur, yakni cahaya itulah yang nampak besar, biasan cahaya. Penting tak untuk tahu ni? Penting tak? Walaupun penting ustaz, bukan kita tengok Nabi katanya. Jadi tak perlulah tahu ustaz. Kalau tahu pun bukan boleh tengok. Ini orang tak ada hajat nak mimpi jumpa Nabi. Maka kita mengaji ni antara jalan lain adalah untuk mengenali baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak tertipu dengan iblis. Ya, dalam hadis Nabi, iblis tak boleh menyerupai Rasulullah. Tapi soal dia, kita pun tak kenal Nabi. Tu jadi hal tu. Dan apa akan berlaku pada diri kita pada waktu itu? Takut tertipu daripada iblis, sebab tidak mengenal. Dia memimpi Nabi pakai seluar jin contoh. Kan, rambut perang ke, buat muhak ke, muhak rambut kan. Macam mana nak tahu beza itu Nabi ke tak? Dengan Qur'ana Rasulullah. Pening kita kan. Macam mana ni? Kita ni ahli wirid pula tu. Wirid selawat dapat jumpa. Rupanya jumpa iblis. Tidak mempunyai ilmu. Sebab itu sabdaan Nabi, tidurnya sama tahu. Tidurnya alim. Tidur perbuatan dia tidur, bukan main takraw. Tidurnya seorang alim lebih ditakuti oleh syaitan, iblis, daripada beribadatnya 1000 orang abid. Hadis ini kita selalu dengar. Tidurnya abid itu amalan beramalnya abid itu solat. Maka solat itu yang terafdal, dilakukan oleh 1000 orang. Orang yang ahli ibadat, kuat ibadatnya, tapi tidak ada ilmu. Syaitan tidak takut dengan mereka walaupun jumlahnya ramai. Nabi buat perumpamaan kapasiti dia 1000. Maka kata guru kami 1000 ni mungkin paling minimum itu.
Tapi lebih ditakuti oleh syaitan atas mereka yang alim, sedangkan amalan mereka hanya tidur. Orang alim tidur syaitan takut, ustaz? Ya. Kalau dia bangun dia tak kena bohong. Kalau dia tidur pun syaitan tak boleh bohong dia. Sebab ada ilmu. Maka antara kekuatan untuk kita mengetahui apakah itu baginda Nabi SAW ataupun tidak adalah berlandaskan kepada pengajian kita. Inilah ni. Jangan ambil mudah bab ini takut tertipu nanti. Saya bawa jalan Rasulullah ni, kau tak kenal jalan Nabi macam mana? Sebab tak mengaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Seterusnya, janggut baginda yang mubarak. Barak bimakna barakah, lebat dan tebal. Ini karakteristik baginda Nabi, janggutnya. Macam apa? Tuan pengurusi kita, mantan pengurusi kita. Tebal janggutnya. Itu sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita dah bahas dah sunnah yang tidak boleh ditinggal. Kemudian anak matanya hitam pekat, pipinya licin dan isi. Dia tak cengkung. Kita dah bahas dah. Nabi ajib Nabi ni kalau makan Nabi macam mana? Nabi makan berapa hari sehari? Berapa kali sehari? Bukan berapa hari sehari, berapa kali sehari? Berapa kali Nabi makan? Saya minum dulu Sabda Nabi dah ada yang sahih kepada Sayyidatina Aisyah. Bila datang pada rumah Sayyidatina Aisyah, Nabi tanya ada makanan tak? Tak, Aisyah tidak ada. Sebagian riwayat menyebut Nabi itu berlapar sehingga 3 purnama. 3 purnama dengan makna 3 bulan. Betapa Nabi ini menjaga pemakanan. Tapi yang bagi tubuh ini sihat bukan makanan. Yang bagi sihat itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karakter tubuh badan Nabi sempurna. Sempurna. Dan Nabi itu apa sahaja pada dirinya, apa yang dia makan, apa yang dia minum, apa yang baginda lakukan, semuanya memberi manfaat dunia dan akhirat. Hatta berlapar. Saya dulu pernah bahas di sini, kalau ingat lagi. Tu mahal tu, tempat lain saya tak bahas tu Pandangan Al-Imam Sahal Al-Tustari. Kalau ingat lagi, Sahal Al-Tustari ini seorang ulama sufi di zaman salaf, tahun 200 lebih Hijrah. Wahabi pun tak boleh tolak pandangan dia. Ustaz boleh sebut Wahabi? Boleh Kenapa tak boleh pula? Disebut kita macam-macam boleh? Kita tak boleh sebut dia kan? Ada yang takut ke? Dan kita tak takut kerana dia langgar akta di wilayah persekutuan ni mengajar. Sebab kita direct yang di Pertuan Agong. Dia kena tu sebab tak nanti salah faham. Dan baginda Nabi nya sempurna, dan kesempurnaan tadi adalah mutlak didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ajibnya baginda Nabi bab makanan ini, kalau tidak ada pada rumahnya makanan, maka sabda Nabi, hari ini aku akan berpuasa. Sebab itu sunat, puasa sunat itu keluar niat sehingga gelincir matahari. Dia tak sama macam puasa wajib. Sewajib sehingga terbit fajar sadiq, yakni waktu subuh, sehingga terbenamnya matahari. Fajar dan matahari itu beza. Fajar ini terbitan cahaya.
Tu saya dah sebut tu fajar kadzib, fajar sadiq, penilaian tu. Tapi puasa sunat tak pakai cahaya tu, dia pakai waktu zuhur pula. Gelincir mata. Kenapa begitu? Kerana berlandaskan apa yang berlaku kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sahibus syariah. Jadi pelik kalau orang beramal dia tak nak ikut cara Nabi. Pelik. Sebab dia takkan dapat hakikatul amal. Dia tidak akan dapat ruh amalan tersebut kalau tidak dipandu dengan babu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, tanpa pintunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, kalau beramal lari daripada jalan baginda Nabi, maka jalan tersebut sia-sia. Peka sekarang pasal fitnah terlampau banyak. Habis bab tu. Bolehlah saya tambah-tambah sikit kat situ Gigi beliau putih dan nipis. Ni kita dah bahas. Gigi depannya berjarak sedikit. Terjemahan tepat, sempurna. Dengan makna sempurna. Ambil kitab cepat kan. Kemudian ada satu garisan halus bulu roma dari dada ke pusatnya. Ni juga kita dah bahas. Ingat lagi ni? Bulu roma ni boleh pakai tak? Maksud boleh pakai ni, boleh tiru tak? Ni tak perlu tiru. Kalau mampu ada, itu anugerah. Ada yang tak ada bulu roma? Tanya juga. Orang duk ikut sekarang Aduh, geli tengok. Satu bulu janggut tak ada, apa tak ada. Kalau zaman dulu orang main silat, yang ini kalau main pencak dulu, kami dulu ni, biasanya yang ini ni tukang kutip apa, limau-limau tu. Kalau mandi adat, limau-limau tu terbuang ke tepi, dia tukang kutip. Bagi dia keras sikit, kutip dulu. Ataupun limau nipis, kutip dulu. Kenapa fizikal ini sangat memberi peranan? Dia memberi peranan kepada seseorang tadi. Bahkan kalau kita belajar ilmu i'rab, setiap daripada tubuh kita ini menandakan sesuatu sifat anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sebab tu ilmu i'rab ni, ulama-ulama kalau duduk depan dia, terima kasih kak, alhamdulillah. Jangan tak makan kak sampai dah, alhamdulillah. Sebahagian ulama mereka mampu i'rab sifat itu berdasarkan hukum adat. Hukum adat dengan makna apa yang berlaku, apa yang berlaku kebiasaannya. Telinga gini, kening gini. Ada istilah orang dulu, bungkuk sabut. Kalau belajar dulu ilmu i'rab tu, tengok boleh jauh. Ni amalan dia lain sikit bagi ni. Tak boleh orang biasa yang faham bungkuk sabut tu apa. Budak-budak ni tak faham dia. Saya kalau tak gorong tu tak faham saya. Satu part. Dan sebahagian daripada ilmu-ilmu ini datangnya daripada sumber mana? Hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tak dapat cabang ni, dia hanya dapat apa yang dia dapat lah. Tu rugi. Maka ulama-ulama menyebutkan di sini ada disebutkan kelebihan, kerana kita ini ciptakan Allah berdasarkan tanah ini. Kita tak tahu kita daripada tanah mana, bang. US ke, Belgium ke, Brazil ke, Kutub Attika. Jelas ni? Ada yang tahu? Saya tanah mendu India, Ustaz. Ini disebut di dalam kitab Kashful Ghaibah, karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fattani. Luas ilmu para ulama. Sebab tu ada pair orang ni dengan orang ni tak kena dia.
Dengan sama Melayu tapi tak kena. Memang tak. Sebagai ulama sebut i'rab, perkeluaran daripada orang kata apa, kalau i'rab pada tubuh ini, jasad hanya berbeza. Patutlah tanah yang ni putih sikit dia ambil, yang kita ni tanah gelap sikit, gaduh. Tak kena dia. Tapi tetap di bawah satu kufu, bukan tak sekufu, tetap sekufu. Akan tetapi i'rab tubuhnya, cuma kita tidak berpegang kepada hukum ini. Ini hanya harus ada yang lebih menandinginya. Itu guna belajar hukum adat dan hukum akal. Itu adat saja. Mesti ke kena bersifat begitu? Tidak. Kadang-kadang kita ada belajar kan, kalau orang ni telinga dekat macam ni, perangai dia gini. Kalau orang macam ni, perangai dia. I'rab itu dikeluarkan daripada apa yang ditafsirkan daripada tubuh manusia itu adalah berdasarkan kepada tajribah, investigate. Benda pula tu ustaz, penyiasatan, investigation. Ada eksperimen para ulama. Kau ingat ulama tak buat eksperimen ke dulu? Dia buat dulu daripada saintis ni. Bukan tak ada, cuma istilah ada kita tak belajar. Bezalah sikit, kita dimalarkan, dimanipulasikan, betul? Bergerak balas, hypothesis, the aim of the experiment. Ni belajar dulu ni kat UAE tentang scientific. Benda tadi datang daripada kajian para ulama. Cuma kita tak belajar sebab itu. Sebab ilmu itu adalah fur'iyah, ilmu cabang, bukan ilmu wajib. Sebab itu diceritakan detail tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan orang yang ada ciri-ciri macam Nabi ni, dia dapat sikit sifat itu daripada Nabi. Kebiasaannya itu dibahaskan oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri ketika mensyarahkan kepada Syama'il Muhammadiyah. Dia lebih dalam lagi. Ilalat pun dibahas. Kalau ada tanda di belakang macam mana, itu dibahas oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Ni orang alim bahas berdasarkan ilmu yang dibuka oleh Allah kepada mereka. Cuma hukumnya harus mesti ke kena begitu? Tak. Kita masih bertakluk bahawa semuanya masih di dalam qabdahnya Allah, genggamannya Allah. Allah walaupun telinga kau keras, orang kata kau ni keras, dan telinga kau, ya Allah, kami yang keras. Kalau perempuan tu nak cucuk anting-anting pun boleh 2-3 kali tepuk kan, sebab keras sangat. Adakah mesti begitu? Tidak. Dia masih bertakluk kepada Allah. Ini beza kita dengan feng shui. Nah, dengan feng shui, ini tegak ini, angin kanan, angin kiri, tahun ini kian-kian. Ataupun horoskop, tengok jari-jari kan, kau ni anak 10 ni. Dia buat seorang je, pembohongnya horoskop. Yelah, kau masuk RM1 je dekat shopping mall, di scan kau, ilaha illallah, RM1 boleh menandakan berapa ramai anak kau. Hidup kau ditentukan oleh mesin gedegang RM1 tu, keluar net. Ada kat shopping mall, dia cek tangan kita, tu keluar, saya ni seorang periang katanya. Percaya dia dengan RM1 tu. Allah. Kalau tidak berilmu, maka ada gantian lain. So kena jaga-jaga. Kalau tak, kita akan ke arah itu. Kalau tidak ada ilmu. Saya kongsi sikit. Semalam saya baca kalam para ulama. Orang lelaki ni ada perempuan. Ini buah lu. Tak sibuk dengan ilmu, dia akan sibuk dengan dua benda. Pertama, an-nisa, perempuan. Perempuan dengan makna bukan dia berhubungan, tapi dia akan sibuk kehidupannya ke situ. Dia akan memerhatikan, dia akan ke situ. Dan kalau dia tak terkena, ataupun bukan tak terkena, dia terkena dengan fitnah itu. Fitnah ni bukan mesti kau berhubungan. Saya tengok
cantik juga orang Korea. Sebenarnya tak tengok. Tak pernah tengok handphone ada pun. Tengok orang Korea macam mana. Jangan tengok tentang pembohong semua tu 80-90% semua dibuat. Dia tahu Ustaz, ya kawan saya banyak kerja kat sana. Dia balik bumbung semua zik kata dia. Aku pergi ziarah kampung-kampung semua mata tak nampak. Sepet macam orang kutub. Yang ini terkini ni kita tertipu. Orang US gini, orang Sepanyol macam ni tengok. Jangan tertipu. Yang lebih jahat tanpa dihajat dia datang sini. Slide kan, TikTok kan. Tukar. Tak tengok tak? Bohong tak tengok. Saya pun tengok. Kerana bukan yang kita pandu tu. Dia datang sini. Baik, setiap kali datang ilmu akan berperanan. Sekali boleh, 2 kali, 3 kali, 4 kali tengok. 4 kali pertama slide tak boleh. Hilang ruh semayang. Kali dia datang ni teling sikit. Dia tak hilang pun ruh. Semayang okey, dia boleh tipu. 3 slide. Tengok lagi yang keempat, tengok terus save. Apa macam ni? Follow. Follow terus. Orang tahu tak? Orang tak tahu. Berdepan itu sekarang. Sebab tu Syekh, guru kepada Syekh Zakaria, Syekh Maulana Ashraf Ali Thanwi rahimahullah ta'ala, karang satu kitab, saya pernah bahas dulu tentang bab itu. Dan kalau kita terkena dalam bab ini, fitnah ini, dia akan melarat sifat kedua apa? Akan banyak berprasangka. Dia datang itu kalau tak sibuk dengan ilmu. Itu lelaki. Perempuan macam mana Ustaz? Perempuan ikut kita lah bang, nakhoda kapal. Kalau tidak dilandas dengan ilmu, begitu di rumah akan gitu. Dia pun sama juga. Kerana apa? Kerana kapten dia tak mampu bawa dia ada di dalam kapal rumah. Maka di rumah lebih teruk lagi. Fitnah bagi perempuan pula, dia tak lihat lelaki saja bang. Itu pun di antara dia punya listing, tapi bukan keutamaan. Keutamaan dia apa? Dia akan buat bandingan. Kita terkena 2 penyakit tu, terhadap wanita dan banyak berprasangka, dan endingnya akan terkena kepada zaujah, isteri kita ataupun pasangan kita. Apa dia? Kalau kita tak jaga, dia akan datang perbandingan. Mula dia tak cakap, masam orang lain tukang langsir. Kata Piramli apa? Dalam Alibaba punya lapuk kan, tepat tu. Orang lain nak tukar langsir, dia nak tukar langsir. Orang lain tukar kereta baru, dia kereta baru. Kau rompak lah aku, kata suami dia. Kata Piramli, Persatuan Perompak ini cuti katanya. Ayah Sabtu separuh hari, Ahad holiday. Kalau nak rompak hari Senin, kata dia. Dah lah. Kalau tidak dijaga, maka dia ke arah itu. Bayangkan kita nak bawa kepada anak-anak, macam mana tu? Kerana ilmu nur, dia tidak boleh diganggu gugat masalah dalaman. Kalau tak, dia akan jadi sebagai perhiasan saja. Orang boleh tanya, kau boleh jawab, tapi tak boleh amal. Tanya boleh jawab, saya lah tuan, bukan orang lain, boleh jawab, tapi tak boleh jadi amal. Okey, cabaran pertama, kalau kita tak terkesan dengan keadaan ini, balik rumah boleh sembahyang sunat tak? Jaga sembahyang sunat kat rumah. Kata guru kami, antara benda yang kita boleh uji pada diri kita, kalau kita tertinggal sunat ba'dah isyak, mampu tak buat di rumah? Tu ukuran awal. Pertama, tu kita sendiri. Yang kedua, ketika kita bangun malam, kalau kita bangun malam, mampu tak kita bersama dengan pasangan kita? Anak nanti dulu, pasangan dulu. Pasangan. Kerana anak, they learn, brother. Dia akan melihat mak ayah dia buat apa.
Oh, semayang. Budak kecil, hari-hari dia tengok kita semayang, dia datang tiba dia sujud kat sebelah kita. Kesan tu budak tu tak faham apa lagi, dia tengok kan. Apa lagi budak yang boleh faham apa kita cakap. Itu sangat penting. Kenapa keluar bab tu kan? Panjang pula bab tu. Jelas ni? Kita masuk K-pop tadi Maka di sini datangnya kekuatan lelaki ataupun kewibawaan seorang lelaki itu kadang-kala pada struktur tubuhnya. Nampak garang sikit bila ada janggut. Jelas tak ni? Dan setiap ini bermanfaat. Sambung. Lehernya mulus. Ni sambung kita. Mulus dan jinjang. Mulus dan jinjang dengan mana apa? Tegak licin seperti ukiran, bersinar cantik umpama perak. Kalau kita baca betul terjemahan bahasa sahabat ni, mereka macam syair. Apa yang ada pada leher Nabi? Pertama, mulus dan jenjang. Mulus dengan makna kan? Mulus. Nak faham mulus ni apa mulus? Mulus adalah lembut. Maka sense, deria rasa itu perlu memegang. Mulus itu boleh ditakrif dengan penglihatan? Boleh tak? Boleh. Putihnya putih lagi mulus. Betul? Lembut, gebu. Boleh, tapi terhad. Pada sahabat ini, beliau melihat sendiri dengan mata. Cuma khilaf, adakah beliau pegang tengkuk Nabi? Dia boleh datang pegang leher Nabi. Kena marah dengan Sayyidina Umar pula kan? Tak, melihat sahaja. Dan tahu leher Nabi ini mulus. Mulus dengan maksud lembut, dengan maksud bersih, dengan maksud putih. Jelas? Maksud dia apa? Tak keras, banyak daki macam kita. Kadang-kadang tempat paling susah kita nak sabun, tengkuk. Kadang-kadang tinggal koboi. Lagi bangun pukul 7, masuk 7 suku. Bawa kereta pula sepanjang bawa kereta berdiri. Nak cepat berdiri, lambat 15 minit. Baik, ulama menyebutkan sifat baginda Nabi kalau diceritakan pada tubuhnya, ternyata beliau baginda Nabi sangat menjaga kebersihan. Kalau tengkuk pun dah bersih, apalagi tempat lain. Itu satu. Mulus dengan 3 makna. Pertama, lembut. Yang kedua, gebu. Gebu dengan makna di sini penglihatannya lembut. Dan yang ketiga, putih. Putih dengan makna, pada tengkuk ni putih macam mana? Seakan-akan bawah nanti fiddah, perak. Warna putih tu macam perak. Macam mana perak? Putih perak macam mana? Silver Ustaz. Ni perak. Takkan macam perak Ustaz. Ambil emas. Engkau masuk sukan, ni bab hadis. Perak dengan makna apa? Putihnya tak tenggelam. Itu makna perak. Makna perak di situ. Putihnya menyinari, bersinar, mampu dilihat cahayanya. Dan perak di antara yang memantulkan cahaya. Betul? Dia memantulkan cahaya walaupun tak penuh macam cermin, tapi dia memantulkan cahaya tak? Ya. Bermakna di sini apa? Ni saya tunjuk contoh. Perak ni dia sentiasa dihinggapi dengan daki. Kalau cincin kita kan, kalau yang dihinggapi dengan daki, dia pantul cahaya tak? Ni tengah-tengah ni daki hitam. Nampak cahaya tak? Yang tidak dihinggapi daki, pantulkan cahaya tak? Senang nak tunjuk nak cerita susah. Begitulah seakan-akan
Kalau pada leher Nabi ini kotor, maka tidak boleh diterjemah dengan perak. Kerana perak itu memantulkan cahaya. Karakteristik, sifat itu. Dan adakah leher Nabi memantulkan cahaya? Kalau tak ngaji hadis awal, kita tak faham. Adakah leher Nabi memantulkan cahaya? Tidak, kerana leher Nabi sendiri keluar cahaya. Ini dalam belajar, Nabi sendiri keluar cahaya, tubuh Nabi cahaya, tidak ada bayang. Boleh ke cahaya membayangi cahaya? Tidak. Maka pantulan itu, kalau pada zahir orang biasa, itu pantulan cahaya yang dia nampak. Tapi secara hakikat, cahaya pada diri Nabi itu yang terkeluar. Jelas? Ustaz, ya ke Nabi cahaya? Nabi ni bukan macam kita, bang. Tu je, kau peramnya tu selamat dah. Ya, jadi wabi ni macam kita. Sebab tu dia boleh letak Nabi bersyahwat. Dia ingat Nabi macam kita lah. Nabi tu sampai Sidratul Muntaha tu, Jibril pun tak sampai. Tubuh tu, dengan tubuh. Nak bayang macam mana tu? Lain-lain tubuh ke? Nabi singgah aja kat Umar Abu Bakar, tukar badan je. Jibril bawa daripada atas. Badan dia Rasulullah, daripada syurga. Sama macam Transformers naik. Begitu kan? Tidak, itu Scooby-Doo tu kau lah cara dia. Dia tuduh kita cerita Scooby-Doo tu. Dan riwayat ini tidak boleh ditolak. Cuma kita terbatas kerana tidak melihat. Jelas? Dah lah tak tengok, janganlah tak faham. Serah urusan. Ya Allah, tak faham aku macam mana dia ustaz ni cerita pantul cahaya, keluar cahaya pula. Yang tak faham macam mana? Ya, selagi kamu tak bertemu dengan Nabi, kamu tidak akan faham. Tidak akan faham. Betul? Allah. Itu mulus. Dan jinjang. Jinjang dengan makna? Macam ni lagu Fatimah? Oh Fatimah, lehernya jinjang kan? Jinjang tu je jinjang, tak tenggelam. Tak maaf ni. Saya nak cerita ni, aduh marah orang. Dia tak tenggelam. Tak tenggelam macam ni? Tak tenggelam. Saya bukan body shaming. Kalau bahasa sekarang body shaming. Dia bahan badan tubuh manusia. Itu haram hukum dia. Bahan-bahan. Kau kenapa kau muka kau macam ni? Tak boleh, itu haram. Kalau orang tu redha, selamat kau. Kau panggil dia pendek. Pendek. Kalau dia tak redha, 20 tahun kau tanggung tu. Siaplah amalan tu bagi kat dia. Siap. Buat semayang sampai kat dia. Datang sembahyang subuh, pendek. Habis sembahyang subuh kan, pendek. Tahniah, sembahyang subuh kau bagi kat dia. Dia standby. Itu je semayang yang kau ada. Sunat tak buat, duha tak buat, qabliyah tak buat, fardu je ada. Jadilah, bagilah kat member tu. Kerana apa? Body shaming. Jaga-jaga. Ustaz, orang tu body shaming, bahan member ni tentang tubuh dia gini. Saya gelak. Dapat tak? Dapat. Engkau macam mana orang yang kena hujan tapi tempias. Orang yang bahan tu dia duduk dekat tengah-tengah hujan lebat tu. Engkau duduk bawah kanopi sikit tapi belah tepi. Kena rembas air tak? Kena. Kena baki air tadi tak? Kena. Sebab engkau akan jadi saksi nanti. Dia tanya, kau dengar tak dia bahan ni, member ni? Dia tak dengar. Macam mana kau tak dengar? Kau gelak. Pap, keluar layar. Dia bawa kat kedai. Siap. Banyak benda tak nak kena istighfar. Banyak benda tak nak kena minta maaf. Sebab tu minta maaf kena menjadi rutinan. Minta maaf. Apa pun jalan, minta maaf. Minta maaf. Itu jalan kita. Dapat? Selamat kita. Oh ya Allah, aku dah ikhtiar dah, nyempuh semua orang, aku minta maaf. Jelas? Ya ni? Jelas? Ngaji hadis saja garing.
kena ada sulaman tasawuf, sulaman adab, sulaman fiqh, sulaman tauhid. Ini perlu ilmu alat, kena ada pengajian. Kalau tak, mengaji kita jadi garing, faham yang itu ke? Tak ambil ibrah apa yang berlaku pada diri Nabi. Jelas? Yang ini orang tak mengaji, dia tak faham. Yang jenis-jenis ngaji-ngaji cek-celuk, dia tak faham. Apa ustaz ni, cara ni, apa benda ni, tak ada kena-mengena. Dia pula ajar pula, tok guru tu. Matan tu dia kata tak ada kena-mengena dengan apa yang syarah. Maknanya patut kau lah mengajar kat depan. Kau je yang tahu kena-mengenanya mana. Ya tak maksud saya? Tapi saya tak tegur, saya tegur dalam kuliah. Kalau luar saya tak tegur. Sebab itu prasyarat guru saya. Kau nak tegur Zikri dan kuliah saja. Itu medan dia. Sebab medan ilmu. Sebab malaikat ada dengan kau tentu. Orang terbelit je dengan kita, dia berurusan dengan malaikat, bukan dengan kita. Silakan. Saya tak takut. Jelas? Dia orang nak lawan kat Najib. Saya tanya, siapa nak bangkang tentang Imam Bukhari? Dan siapa bangkang? Kalau kat luar gaduh. Sebab kau bangun. Contoh. Ustaz nampak ke tak nampak? Kalau nampak saya lari. Dia ni jinjang dengan makna terjemahan awal ta'rif bahasa Melayu panjang. Sudah. Lehernya panjang. Jinjang dengan maksud sempurna. Tu ada makna lain? Muzakarah ada makna lain yang sesuai. Panjang orang faham lain. Jinjang nak faham jinjang dengan mana? Bukan jinjang jalan. Yang nak maksud sempurna. Sempurna di sini apa? Tak tenggelam sangat, tak terkeluar sangat. Sedang elok. Nak tanda apa ni? Kenapa cerita leher lepas badan? Maksudnya besarnya badan Nabi tidak memberi kesan pada lehernya. Yang marah saya ni kadang kalau badan besar terkesan pada leher. Betul? Tenggelam leher tu. Tenggelam macam tu. Berlaku tak? Berlaku. Adakah Nabi begitu? Tidak. Nabi tidak begitu. Nabi jinjang, sedang elok. Jelas? Dan kalau orang sasa sangat badan, bukan mesti gemuk. Sasa badan sangat pun leher dia jadi tenggelam. Kepala besar. Yang besar, badan besar leher tak ada. Yang tengok orang. Saya buat contoh je pandai korang lah nak tengok kat mana tu orang tu. Biasanya gitu. Ustaz mana tahu Ustaz, saya tengok. Tu saya cakap. Adakah Nabi begitu? Tidak. Dan kalau orang tu macam tu tubuh badan dia, kita tahu yang dia tak pakai cara semula jadi. Mesti dia pakai benda asing. Cucuk itu, makan ini. Badan dia akan keluar daripada kebiasaan. Dan dalam bahasa mudah nampak cacat sikit. Yang marah macam pelik lah kau ni. Bawa badan atas yang besar, six pack tak keluar, atas yang besar. Bunyi salah makan ubat katanya. Buat belah ni atas besar, bawah aku, kakiku besar. Biasalah abang ipar saya dia beli makanan ubat, dia kurus macam saya juga, metabolisme tinggi. Makan-makan buang air, makan-makan buang air, Nak badan besar macam mana? Dia pun makan ubat. Beli ubat tadi yang besar pipi. Kami balik dah macam hamster sorok koci, tuan-tuan tahu dia akan sorok koci tu. Apa pengajaran baik kat sini yang kita belajar? Jangan pakai yang itu. Lepas tu jual pula nak amal sunnah. Nabi kan sasa badannya ustaz. Wow. Tapi Nabi tak pakai seteruk macam kau. Tak makan apa-apa benda lah yang berkaitan dengan itu. Dan saya nak beritahu, dia sangat memberi kesan pada umur tu. Ustaz macam mana ustaz tahu? Yelah saya belajar rawatan Islam. Dan bab itu ada kaitan dengan tubuh badan, pergerakan darah kita. Maka Allah mencipta saraf, mencipta sendi, salur darah. Setiap darah-darah yang mengalir ini semuanya ada amanah malaikat yang jaga.
biarlah dia berlaku mengikut fitrah sunatullah, berjalan itu. Yang kita bimbang dia diisi dengan amalan ataupun tidak. Jelas? Dan kalau nak buat badan, sebaik-baiknya jangan ada campur aduk benda lain, kecuali kita memang itu sihat. Makanan itu, makanan ini sihat ustaz, ada campuran habatus sauda, contoh madu tualang, tongkat ali, contoh. Tongkat apa dia ada? Tongkat ali ada. Tongkat Hamzah ada. Tongkat Hamzah ada. Tongkat apa lagi ada? Jangan tongkat-tongkat sangat tuan-tuan. Dan di sini menandakan sihatnya dan sihatnya tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini macam-macam nak bahas macam-macam sebenarnya ilmu di situ. Kalau orang potong ayam, paling banyak lemak kat mana? Paling banyak lemak. Yang lain ada lemak agak, lemak juga tapi tempe-tempe, kan? Pernah siang ayam tuan-tuan kan? Siang ayam nak buang lemak dia tu, paling banyak sekali leher bang. Haikal dia berniaga ayam, dia tahu ayam goreng tuan-tuan. Nak belah leher tu kan, keluar 3 hari nak belah leher tu, ya Allah, nak potong kan, panjang kan, potong 2 bagi atas, lemaknya di situ. Maka penyakit di situ. Kalau kau punya leher lain daripada lain, kena risau. Pertama mungkin thyroid, betul? Sakit di sini, saluran ini. Yang kedua, simpan penyakit. Tanda leher ni dah penuh bila perut kita penuh, dia naik kat leher. Perut itu dah penuh dengan penyakit, maka dia naik di leher. Hebat tak Allah beri tanda? Dan ulama menyebutkan di sini kenapa? Kerana tanda kita ini kurang cakna bab itu. Samalah saya pun, kalau terlebih macam tu pun sama juga, terlebih kurang pun sama juga. Dan ulama menyebutkan Nabi sebaik-baiknya. Jelas ni? Macam serius je tuan-tuan. Ilmu hadis ada belajar ustaz, ada ni tok guru saya syarah tu, saya sebut tu pun tak, saya pun tak tahu nak cerita. Benda nak cerita. Baik, jelas tu Kemudian Allah, jinjang habis. Jinjang dengan makna tidak berlemak, jinjang dengan makna sempurna. Kemudian tegak licin seperti ukiran, dengan makna di sini tegak licin dengan makna bersih daripada kekotoran luar. Tadi kekotoran dalam, lemak semua tu, ni kekotoran luar, daki dan sebagai, sama waktu dengannya. Nabi tidak ada yang itu. Saya tak jawab, saya tak nak panjang ini. Bersinar cantik umpama perak. Tahu metafora dia, perumpamaan dia seperti perak. Sebab dalam tak ada masalah, luar tak ada masalah, baru boleh jadi perak. Bukan saja mengeluarkan cahaya, bahkan memantulkan cahaya. Seluruh susuk tubuhnya sederhana bentuknya dan tetap sasa, tegap sasa. Itu tubuh baginda Nabi. Tulang sendinya besar dan kuat, tanda gagah perkasa. Besar dengan makna apa? Tulang sendi. Tulang sendi ni apa? Otot lah. Kalau Nabi keluarkan tu, keluar tu, itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Nabi ni sado ke fit bahasa sekarang? Kalau yang saya faham kawan saya kerja fitness, dia ada buat 2 perbezaan bahasa dia lah. Bahasa lain saya tak tahu, mengambil riwayat daripada dia. Bahasa saya tak pergi fitness, mana saya tahu. Saya tanya, pertama apa tanda orang pergi fitness? Pertama sekali, kalau dia jalan di cermin, dia akan berhenti. Tanda dia pergi dekat cermin je. Itu tanda dia pergi fitness. Dia bumping tu kan. Dia jaga tu, jangan termasuk dalam bab tu. Jadi riak,
kamu tak dapat pahala senaman, tak dapat. Baik nak tunjuk kat orang. Habis. Dan apa beza saya kata keadaan tubuh kalau orang yang pertama sado ni, sado yang kita faham sado berkotak-kotak, mengketak-ketak, kotak-kotak. Nampak kotak? Dash lady, kotak ni, nampak kotak? Macam dia buat ukiran. Itu satu. Satu lagi fit, dia tak besar. Dia tak besar. Tapi sasa badannya. Dia bagi contoh macam Bruce Lee. Bruce Lee badan tak besar, fit. Cikgu Majid, Saka Gayung kan, fit. Dia tak besar. Sekali dia tumbuk, kau siap lah kau. Selam sekali kan, senyap. Kat tepi tu. Baik, apa beza? Kalau sado kebiasaannya ada campur lain, campur tangan benda lain yang saya sebut tadi, benda luar, benda asing. Jadi dia naik tu tak ikut kebiasaan. Kau orang Jawa, mak kau kecil, bapak kau kecil, tiba kau jadi hak tapi rendah. Kan pelik nampak dia. Adakah Nabi begitu? Tak. Sasa baginda Nabi dengan makna fit, dengan tubuh Nabi, dan tak terlampau menonjol sangat. Kalau menonjol sangat itu geli tengok. Saya tak tahu orang lain geli tengok kata orang rumah ni. Nak gaul belakang tak dapat. Yang marah tu tak nak gaul belakang. Tolong. Kena pakai tu, pencakar tu. Fit macam mana fit? Keadaan tubuhnya itu menandakan dia sihat. Sihat dengan makna apa? Lebih kuat, cergas apa yang dia boleh buat. Dan orang itu bahasa je, apa benda saya tak tahu, yang betul-betul saya tak tahu. Kalau orang yang pakai bukan daripada sumber yang betul, biasaannya pekerjaan dia juga terhad. Dia balik lembek, lagi angkat besi, patut balik lagi kena rajin sapu rumah. Lagi angkat besi, lagi rajin mang orang pula. Takut bini dia, suami dia dah sado tempoh. Bertambah malas lagi sebab kesan sampingan makanan ubat itu. Lepas tu jangan main-main benda tu. Dan dia akan mengikat kita. Dia akan mengikat kita. Ustaz ni natural semua, kau kena burak. Engkau apa? Yes man. Ya betul. Betul. Kau pun tak buat kajian makanan tu daripada mana, kau tahu ke? Pergi lab, tengok berapa persen ini, berapa persen ni, berapa persen. Orang goreng kau pun angguk je. Betul cik? Dia angguk depan kau pun angguk. Psikologi. Kalau orang marketing nak bagi dia angguk, kita angguk dulu. Betul tuan-tuan? Betul. Dia nak kata tak betul pun dia angguk. Betul. Yalah tuan-tuan. Marketing kena gitu, betul? Kita kena marketing dia. Angguk lah. Betul. Padahal dah belajar. Baik, fitness yang betul dia bermula daripada rumah. Bermula dengan khidmat, itu fitness. Bagaimana sendi kamu mampu berkhidmat kepada umat, bukan untuk mempertunjukkan kepada umat, tak. Menakut-nakutkan umat, tak. Untuk memberi manfaat kepada umat. Kenapa Ustaz panjang sikit? Sebab ada live. Semoga bermanfaat dalam live ni, supaya orang tak tersalah niatnya ketika membuat badannya. Dia orang Menurut Razak kata-kata semua buat badan, pergi gym. Kadang-kadang tak faham dia mana kedudukan amal, mana kedudukan tidak amal. Penting badan aku sado katanya. Jadi dia macam orang bukan Islam, semayang ke mana, makan yang haram pun makan. Kadang-kadang ada campuran arak, campuran dadah, campuran makanan yang tidak halal, tetap dia ambil. Sebab apa? Sebab sayangkan tubuhnya. Dengan tipuan iblis, ambil dalil ni, Nabi badannya sado katanya, tubuh badan. Saya pun kena ambil juga, tapi cara tidak betul, cara yang tidak melandaskan sunnah baginda Nabi SAW. Ending Nabi sado itu bermanfaat untuk keluarganya.
bermanfaat untuk para sahabat dan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan untuk kau ambil gambar letak dekat profile picture, pluk, six pack tanpa muka. Siap ada. Adakah itu yang menjadi target kita dalam perkara tersebut? Baik, ini yang perlu dipersoalkan untuk diri kita sendiri. Jelas? Wallahu a'lam. Cukup. 9 tu. Masuk 8 buku. Tahniah tuan-tuan sebab saya lambat sikit tadi. Sempurna. Ada soalan bab tu? Kita yang ngaji ni sampaikan. Jangan marah macam saya ni. Bang, jaga elok hati kita, cakap dengan dia kan. Boleh pergi tapi jaga hati. Dia nak tahu orang tu jaga hati ke tak. Bila dia lalu kat cermin dia tak terkesan. Biasa ni, tuan-tuan tak biasa tengok orang sadur. Dia kalau lalu kat cermin dia mesti berhenti ni. Tak berhenti dia kilas je. Bukan cermin rumah dia, cermin kereta. Tengok. Sebab baju dah pakai baju anak dia. Baju dia tak pakai dah. Baju anak dia. Baju dia sampai sini, baju anak dia sampai sini. Kalau tak nampak. Nampak nyamuk atas putih bawah hitam. Bawa Grab. Saya menegur ni kerana guru saya menegur. Dia nak fokus yang tu, habis tinggal yang lain. Patutnya dapat pahala sunnah. Dicemarkan dengan niat yang lain. Ni kita tak nak. So pengajian ni kena terang ni. Kalau tak faham. Oh yulah, kena sunnah lah. Dia pun pergi gym semua. Kaedah berbeza. Wallahu a'lam. Ada soalan? Jelas? Ada yang marah Ada pergi gym jangan marah saya Saya tegur siapan Jelas tu? Jelas tuan-tuan? Cuma Ustaz nak ada satu lah nak tanya, dan jika ada kajiannya Ustaz kongsikan dan nak minta izin lah. Saya tadi bila Ustaz menyebut dengan ujian kita sekarang ni lah besar macam ni. Ustaz mengingatkan kita balik, kita letak sedih pada anak sekarang ni. Akhirnya kita baby sampai sekarang ni lagi ujian. Tidak seorang kita Nabi Muhammad pun juga kan. Jadi tadi Ustaz dikutip, jika kita tidak beramal sebagai seorang lelaki, tidak datang ke kelas sebelum ini, kita akan dihadapkan dengan perempuan. Ya. Kan Ustaz kan, perempuan itu fitnah. Ya. Perempuan. Jadi selain pada perempuan tu fitnah antara masyarakat kita, bangsa kita, politik kita, semua pun fitnah. Dan perkara ini dari segi lahiriahnya dan batiniahnya, dan dah tentunya Allah Taala telah mengetahui dulu lagi jin, iblis ni dia akan menyesatkan kita Ustaz. Betul. Lepas dulu Ustaz disebut. Jadi macam mana kita sebagai Allah nak menafikan orang takwa sangat gitu. Saya ada terbaca dan ada juga ulama-ulama begitu macam mana doa Nabi Sulaiman yang boleh, tapi kita tak tahulah kita ni macam mana. Ada banyak itu pun dah cuba. Tapi dengan perempuan, kalau tidak perempuan pun fitnah pangkat. Fitnah dengki-dengki. Yang keadaan kita yang Palestin, macam mana kita nak ambil kita dan kalau ini pun tak boleh. Kita nak juga doa Nabi Sulaiman yang teragung itu Ustaz. Kalau ada Ustaz, amalan doa Nabi Sulaiman. Satu, terima kasih bang sebab bawa kita kembali pada pemikiran tu Dan zaman sekarang kita berdepan dengan itu. Sebab tu pertama, sebelum saya jawab tu, waktu ini adalah waktu yang sangat-sangat mustajab doa orang-orang beriman kepada Allah. Kerana sekarang kita diuji dengan keyakinan mutlak. Apa yang mahu disandarkan diberikan
jaminan, semua tak dapat. Isu Palestin lah. Siapa yang boleh bagi jaminan? PBB? Maka sekarang kita kembali kepada portal yang dikeluar oleh pejabat mufti wilayah, keluar oleh Kementerian Agama. Apa dia? Panjatkan doa, kerana doa itu senjata orang beriman. Bila dah tak nampak jalan, mu nampak ni, mu nampak ni, maka beruntunglah mereka yang telah memulainya sebelum Melanda. Saya dah sebut dulu, sebagai orang dia tak faham bab amalan ini, dan dia anggap amalan ni kecil. Dia nampak duit dia yang menyumbang tu besar, dia nampak pengalaman, dia nampak kemahiran, dia nampak talent dia, bakat yang dia ada itu yang menyumbang. Sedangkan itu semua daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata sekarang semua itu tidak memberi kesan kepada musuh Allah. Betul? Tak memberi kesan pada dia. Sehingga sekarang ni perlu buat pula yang ini. Misi bantuan ni untuk apa? Break the silent tu. Silent break tu untuk apa? Kita nak tahu apa yang berlaku. Saya tak tahu apa benda. Dulu tahu lagi. Betul? Telegram keluar kena letup. Sekarang tahu. Media ada terus untuk tahu apa yang berlaku. Kita hanya tahu berdasarkan kata-kata orang. Kill waqal. Dan ini menandakan kelemahannya amalan umat Islam sekarang. Dan perlu kembali. Dan insya-Allah dia akan kembali ke arah itu nanti. Di akhir nanti. Cuma sebagai bekalan kita umat Nabi Muhammad SAW, perlu kita ada amalan yang sedia ada. Maka amalan yang terbaik kami riwayatkan pada guru kami, yakni Profesor Dr. Syekh Ali Jumaah, bagaimana nak membebaskan Palestin ini, cukup dengan berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat boleh bebas Palestin, Ustaz. Kalau kau faham kau yang bebaskan, kau yang bebaskan, yelah, memang tak dapat. Jelas? Kalau kau nampak Allah yang bebaskan, ya, kau akan nampak. Sebab Allah tidak perlu kepada metod. Perlu metod. Orang datang jumpa Allah, wahai Allah, ada bentangan ni, strategi. Mula, ya Allah, buat begini. Begitu? Perlu ke Allah kepada itu? Sebelum berlaku sudah diketahui oleh dia. Qadim. Sebelum mula berlaku dah tahu itu Allah Subhanahu wa ta'ala. So apa yang kita nak melalui selawat ini? Supaya Allah kasih kembali kepada umat Islam, kembali kepada jalan yang betul, kembali balik kepada jalan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan laluan terkuat adalah kembalikan balik qalbu kita kepada Allah dan Rasul. So jalan dia apa? Selawat. Sebab tu selawat pandu hati kita balik. Jangan pandang kecil. Sekarang tak nampak. Sebab kita boleh keluar pergi makan lagi. Besok satu hari kita yakin kita takkan boleh begitu dah. Kan? Maka amanah kawan-kawan itu tertanggung pada kamu semua. Dengar? Dan kalau kita tidak menyebarkan apa yang ada sekarang, dan dia akan terhad. 2 tahun Allah dah tahan kita. 2 tahun. 2 tahun itu. Solat jemaahnya macam mana? Tuan-tuan tak rasa? Saya bertugas di masjid, rasa tu orang tak ada macam mana. Kau khutbah Jumaat seorang-seorang, ada je alim Bilal dengan saya, pair 2 orang. Wirid, munajat semua. Itu baru versi 1. Besok Dajjal lebih teruk pada tu. Nabi kata dia akan keluar dengan kapal dia, dengan jentera dia time tu. Ada live band pula. Kalau bahasa kita lah, pancaragam mengeluarkan dia tu. Dong dong dong, tanda dia keluar. Macam lanun kalau gerak kan macam tu, dia ada muzik dia keluar. Time itu para ulama menyebutkan hanya saki baki yang berada pada waktu itu yang beriman kepada Allah, yang mutlak hatinya tidak ada lain, yang beriman. Kalau yang diragui, maka dia akan ketentera tersebut. Jelas kan ni? Sekarang dah nampak dah. Ikut cara yang betul. Berapa ramai yang selawat untuk membebaskan Palestin? Agak tangan. Niat dia.
Sembahyang hajat hari-hari, kunut nazilah hari-hari. Siapa yang buat? Ini real ni, nak perang ni, dalaman. Kecil ke kau ingat kau angkat senapang tembak tu lebih hebat pada doa kau? Jangan begitu. Sebab tu baru ni saya cerita di masjid muzakarah para ulama. Baru ni kita jumpa di Pulau Pinang semua. Ulama yang mastur tersembunyi ni, mereka dah buat amalan awal dah. Itu kapal-kapal yang pergi tu telah dihizib. Kita cerita kan, hizib bismillah, bismillah, bismillah. Mereka dah amal, wali-wali Allah. Itu yang menjaga mereka. Ada yang lepas ke depan, ada tiba-tiba rosak pula. Jadi sebab dia tu. Yalah ke tuan-tuan? Bab ini. Dan perjalanan akhir zaman sangat-sangat misteri. Kita tak tahu, tiba berlaku seperti terputusnya butiran tasbih. Plak 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 laju macam sekarang. Esok kita tak tahu apa yang berlaku ni. Siapa yang tahu? Negara mana yang diserang? Qatar pernah perasan dia kena serang? Qatar, Syria, bom terubum. Mustahil tak kalau berlaku di Malaysia? Mustahil ke? Mustahil. Pam jatuh kat apartmen Kasturi, contoh. Boleh jadi tak? Boleh. Time tu kita sibuk. Sibuk tu. Tak faham konsep yang betul. Nak lawan Yahudi kena yang habislah bang. Bahkan mereka lebih kuat amalan mistiknya. Itu yang berlaku di Gaza sekarang. Amalan mistik mereka lah tu. Mereka nak buat pemujaan itu. Kita duk pakai tak boleh lawan yang itu. Perlu dengan amalan juga. Menyekat amalan-amalan mistik ini untuk sampai ke rumah kita. Ini kita tanya oleh abang. Para jin juga, jan, bangsa jin dan iblis sangat bekerjasama dengan tentera Dajjal. Sebab tu kekuatan kita nak datang masjid ni lebih sekarang ni, maafkan, bukan kekuatan, ujian nak datang saya lebih lagi daripada sebelum ni. Dengan kemudahan yang ada ni dah tak nak datang kuliah dah. Bukan tak ada, perlu ada pada mereka yang ada keuzuran, keperluan dan sebagainya. Tapi orang dah tak nak datang dah tak rasa kemanisan itu apa. Kerana apa? Dicabut keadaan tadi. So saya tinggalkan tuan-tuan dengan amalan sebelum ini. Sallallahu ala Muhammad. Jangan tinggal tu tuan-tuan. Nak kita nanti sebahagiannya dah masuk universiti. Doktrin-doktrin yang Yahudi ini, dia tak berlaku di Palestin saja, dah menular seluruh dunia. Sebab tu seluruh dunia taat. Tak boleh lawan dia. Sebab dia dah ada pagaran yang dibuat. Bahasa mudah nak cerita, dah ada ejen-ejen dia dah keliling kita ni, termasuk iblis dan jin. Tak percaya balik kan? Ustaz tu borak je, buat apa-apa sama. Tinggal juga sallallahu alaihi wasallam tak buat. Macam mana nak beri kesan itu? Itu amalan. Sebab akhir zaman cukup dengan Allah bergegar. Subhanallah, tak payah baca wirid panjang-panjang, tak. Kerana qalbu waktu itu. Itulah yang ni, bang. Semoga terjawab. Amalan yang terbaik, yang menandingi amalan-amalan, bahkan amalan para nabi terdahulu, adalah amalan selawat kepada baginda Nabi. Saya tak lain sebab kita berpandu kepada amalan para ulama kita, supaya kita ada jalan sama dengan dia. Kan? Dia dah naik kapal perang, kita nak naik sampan perang, buat apa? Tumpang dia. Ambil amalan dia supaya kita duduk di dalam jentera, bahtera jemaah mereka, dan kita selamat daripada fitnah-fitnah akhir ini. Ialah ke bang? Baik. Wallah. Saya ijazah pada semua. Sallallahu ala Muhammad. Ikut saya tuan-tuan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Kalau sambung sallallahu ala Muhammad. Memang ambil senang Kang balik kan dalam kereta dengan tasbih, tengok boleh tak boleh? Tak nak juga ada, tengok luar. Tengok bangunan, time tu nak tengok bangunan. Dia nak selawat tu nak tengok bangunan.
Sir boleh, jahar pun boleh. Yang terbaik diawali dengan jahar, kuat dulu supaya tumpuan tu ada. Lagi hilang tu puan, sallallahu alaihi Muhammad, cakap ini tu. Dia kembali balik. Kalau tak kau tengok orang lain. Tengok benda lain, jelas? Dia kembali balik kepada diri kita. Jelas bab ini? Wallahu a'lam. Yang dah ada amalan rasa tak nak tumpang pun boleh, tak jadi masalah. Amallah dengan apa yang kita dah ambil, yang kita yakin sumbernya. Jelas yang ni? Wallahu a'lam. Tengok abang Dan saya minta maaf tu imam, tak dapat bersama malam ni Isyak. Saya terus kerana mak saya doakan, insya-Allah saya nak mohon jasa baik kok boleh solatkan hajat untuk mak saya kang. Bergerak ke umrah pukul 5 pagi nanti. Doakan. Tadi sibuk dengan persiapan beliau sebab saya tak ada beberapa hari sebelum tu, jadi hari ni je peluang nak khidmatnya. Jadi alhamdulillah persiapan yang terakhir juga saya iklankan pada tuan-tuan, keturunan Nabi akan sampai pada hari ini di tanah Melayu kita. Ini Sayyidil Habib Umar Al-Hafiz. Ini di antara ulama di kalangan Ahlul Bait, keturunan Rasulullah yang menjadi alim kabir. Hafalan beliau di atas 250,000 hadis. Di banyak majlis-majlis yang telah dibuat di sini, maka jangan kita uzurkan daftar diri kita. Daftar Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan para kekasih dia. Bagi mereka yang kurang ataupun ada keraguan, tak boleh halang bab itu. Kerana itu hubungan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kalau scholar, para ulama yang memberi kesan di dunia, nombor satu adalah Sayyidil Habib Umar. Tidak ada alasan untuk menolak sekarang. Bukan saya nak cerita tentang kelebihan, tak. Talian dengan keluarga baginda Nabi. Bukan saja talian dengan orang alim dari sudut sanad, akan talian dengan keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Buang fahaman lain, politik ke, fahaman NGO dan sebagainya, buang. Dan kita datang semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang pertama 13 hari bulan, nanti akan dihimpun juga para ulama lainnya pada waktu itu. Mohon jangan tak datang tuan-tuan tu. Di Cyberjaya 13 hari bulan petang. Hari Isnin pula ujian tu. Lepas tu besok dia tak lama kat sini, 4 hari je tuan-tuan. Pom tu naik Indonesia, lepas tu ke Fatani, lepas tu bawa balik Yaman. Singapura saya tak tahu masuk ke tak. Di tempat kita hanya 3-4 hari je. Maka jangan rugikan waktu kita. Semoga Allah Ta'ala permudahkan diri saya dan kita semua. Amin. Alamin. Kerana silsilah ilmu kita juga sampai kepada mereka, sampai kepada Sayyidil Habib Umar. Yang ada masalah sebab tu dia tak faham mengaji dengan saya. Pasti tak faham. Masalah dengan ayah boleh faham ayah cakap sebab ada hasad. Boleh sama dengan guru. Kau ada hasad dengan guru, sampai kiamat kau takkan faham. Dan bahana hasad dengan guru ini, dia akan menjangkit dengan guru je. Ending kau jadi guru nanti. Kau je yang betul, untuk guru tu pun tak betul. Dia akan jadi gitu. Kerana apa? Sudah ada hasad. Allahu a'lam. Daripada Allah, yang buruk pada nafsu amal. Kelemahan saya, minggu depan tolong hadir. Kita ada oleh-oleh sikit. Siapa yang hadir riwayat hadis musalsal, saya sudah siapkan riwayat tersebut. Maka nanti saya bagi salinannya, nanti ada wakil daripada saya nanti boleh buat bab tu. Nanti boleh ambil salinan sijil sanad tersebut, buat frame, gantung kat rumah. Ini hadis pertama aku dengar daripada guru aku. Ini hadis musalsal bil awaliyah. Siapa yang datang hari itulah sebelum ni. Tu jujur nanti ambil. Wallahu a'lam. Cukup insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
وقنا عذاب النار سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Genap sejam tuan-tuan 9.20. Terima kasih semua atas perhatian. Asiman masih jalan mana? Satu lagi yang buat apa? Tak boleh dalam kereta. Itulah.